Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Qul Asih Hadis Hukum jilid keempat oleh Kiai Tengku Muhammad Asmi As-Siddiqi. Kita masih dalam bab besar dia, bab pertama itu berkumpul untuk solat. Subtopik dia, bab kecil dia. Masalah ketiga tu 52, para masbuk, makmum-makmum yang mari lewat ni, menyelesaikan apa yang tidak dikerjakan bersama imam sesudah imam bersalam dia. Dia cukup 2 rakaat. 4 rakaat semai zuhur ke asar ke isyak ke. Tadi dia tambah lagi 2 rakaat lah, gitu lah. Sesah mana tak cukup lagi dah. Sesudah imam bersalam, dia kena cukupkan, selesaikan apa yang tidak dikerjakan bersama imam dia. Di hadis ke-971 Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala takhallaftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fatabarraza wa dhakara wudu'ahu thumma 'amada an-nasu wa 'Abdurrahman yusalli bihim wa shalla ma'a an-nasi rak'atul akhirah falamma sallama 'Abdurrahman qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutimmu salatahu falamma qadaha aqbala 'alaihim faqala qad ahsantum wa asabtum yaghbituhum an sallu as-salata di waqtiha. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ke-971 Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu berkata, saya tinggal di belakang berserta Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Al-Mughirah bin Syu'bah ni dia ikut Nabi lah, dia lewat sikit lah. Tinggal di belakang berserta Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Lalu beliau pergi membawa air. Nabi pergi bawa air. Di sini Al-Mughirah menerangkan perihal wuduk Nabi SAW lah. Panjang lagi cerita dia nak. Dan Mughirah berkata, kemudian Nabi SAW menuju pada para jemaah berkumpul yang berkhemah. Setibanya Nabi SAW ke sana kepada mereka, Abdurrahman ibn Auf sedang bersemayang diikuti oleh jemaah yang hadir. Maka Nabi SAW pun bersemayang beserta mereka rakaat yang akhir dah. Nabi tak sampai, rakaat akhir bersempat dah. Sedang Abdurrahman bersalam, Nabi SAW bangun menyempurnakan sembahyangnya. Setelah selesai sembahyang, baginda menghadapi mereka seraya berkata, kamu telah berbuat baik. Kamu telah berlaku benar. Dan beliau menyambung perkataannya seraya berkata, bersembahyanglah di permulaan waktu dia. Hadis ni, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni ceritanya Tabuk adalah peperangan terakhir yang dihadapi oleh Nabi SAW. Itulah dah. Perbahasan pertama, hadis ke-971 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, maka setelah Abdurrahman bersalam, Nabi SAW pun mengerjakan serakaat lagi yang telah didahulunya dengan tidak menambah apa-apa lagi. Apa maksudnya? Tahu dah. Abu Daud berkata, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibn Zubair dan Ibn Umar berpendapat bahawa siapa mendapatkan serakaat dari sembahyang hendaklah dia sujud sahwi. Ini pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, Ibn Zubair dan Ibn Umar. Dapat serakaat sembahyang kena sujud sahwi. Menurut riwayat Bahaqi dari Jana' Abu Hurairah, Al-Mughirah menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW tinggal di belakang pasukan, lewatlah. Maka dikala kami selesai di tempat perberhentian, kami dapat mendapati Abdurrahman bin Auf sedang bersembahyang subuh dengan orang-orang yang ada bersertanya. Subuhnya. Dikala Abdurrahman melihat Nabi SAW, Abdurrahman pun mundur. Nabi SAW mengisyaratkan supaya Abdurrahman tetap meneruskan sembahyangnya. Saya dan Nabi SAW bersembahyang di belakang Abdurrahman bin Auf serakaat banyaknya. Sudah Abdurrahman bersalam dah. Nabi SAW pun bangun dan mengerjakan serakaat lagi. Sudah Al-Bahaqi menerangkan pendapat-pendapat sahabat-sahabat besar tentang dituntut sujud sahwi terhadap mereka yang mendapatkan iman dalam rakaat yang kedua. Berkatalah Imam Bahaqi dia, perbuatan Nabi SAW yang utama kita ikuti, yakni tidak ada sujud sahwi. Dalam hadis itu tak sebut sujud sahwi. Apabila kita mendapati imam dalam rakaat yang kedua. Dan dimaksud oleh Abu Sa'id ialah mengerjakan sujud sahwi di akhir rakaat yang kedua kerana kita bertasyahud di bukan tempatnya. Jadi tu sebabnya lah. Kerana sepatutnya rakaat pertama tak ada sujud sahwi. Sebab kita ikut imam tu sujud sahwi. Tak ada tahiyat awal atau tahiyat akhir, tak ada lah. Sebab ikut imam kita duduk tahiyat awal juga dah. Ikut imam. Jadi kita ikut sebenarnya tahiyat akhir lah. Imam tahiyat akhir kita duduk tahiyat juga. Sedangkan kita bukan rakaat kedua, rakaat pertama tu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ni kata kena sujud sahwi lah. Sebab tu tertambah rukunnya kata dah. Hadis ini menyatakan bahawa orang yang
Jadi tapi dia dalam hadis tak sebut. Lebih utama imam bahaki. Kata ikut hadis lah. Kalau benda hadis tu sujud sawi sungguh mestilah diterangkan lah. Takkan tak sebut kena sujud sawi. Jadi walaupun macam tertambah rukun, tertambah perbuatan baru, tapi tetap tak perlu sujud sawi kerana Nabi tak sujud sawi. Gitulah. Nah. Hadis ini menyatakan bahawa orang yang takut luput waktu atau luput waktu ikhtiar boleh tidak menanti imam dah. Takut lepas waktu utama lah. Walaupun imam itu orang yang utama lah, orang yang lebih utama, Nabi sendiri lagilah orang lain lah. Dan terus bersemayam dengan seorang imam yang lain. Tapi syarat dia gitu lah, kena nanti dulu dah bila tanya siapa-siapa je tak imam lah. Jangan komak baru nak cerita imam lah. Dan hadis ini juga menyatakan bahawa fadilah awal waktu tidak ditandingi oleh fadilah bersemayam bersama imam yang utama itu lah. Jadi fadilah awal waktu lebih utama berbanding tubuh imam utama. Imam utama tu tak perlu tunggu kerana utamakan awal waktu lagi. Juga menyatakan keutamaan Abdurrahman bin Auf. Hadis ini cerita Abdurrahman bin Auf itu utama lah. Para sahabat memintanya untuk menjadi imam dan Nabi SAW mengikutinya, ikut Abdurrahman bin Auf. Tegasnya menunjukkan bahawa kepala negara boleh mengikuti seorang rakyatnya dalam mengerjakan sembahyang. Satu lagi nah, tak betul lah cerita. Abdurrahman bin Auf ni berangkuk lah masuk syurga dah. Tak betul dah. Dia kata tahun lewat ke apa, tak betul belakang yang sahihnya. Abdurrahman ni yang dijamin antara 10 orang yang dijamin syurga. Dan dia ni Nabi ikut belakang semuanya dia nak ceritanya besar dia lah. Perbahasan kedua, Ibn Ruslan berkata, kebanyakan ulama berpendapat bahawa tidak dituntut atas para makhluk yang lewat semaya ni mengerjakan sujud sahwi kerana dia mengerjakan sesuatu yang dikerjakannya kerana ikut imam. Seperti membaca tasyahud di rakaat pertama bagi sembahyang subuh. Tak perlu dah. Di antara ulama selain yang telah disebutkan oleh Abu Daud dan Al-Bahaqi yang menyuruh masbuk bersujud sahwi. Abu Daud dan Al-Bahaqi itu sujud sahwi. Kena tasyahud di rakaat pertama ialah atak. Bukan dia kata. Bukan Abu Daud dan Al-Bahaqi. Bahaqi tak kata kita cuma dia. Dia kata Abu Daud dan Bahaqi sebut ulama-ulama yang berpendapat apabila tasyahud rakaat pertama dia kena sujud sahwi dah. Selain daripada ulama disebut oleh Abu Daud tadi, ada lagi ulama lain iaitu Atta', Tawus, Mujahid dan Ishaq pun sama juga. Kalau rakaat pertama tu ikut imam dia tasyahud, dia kena sujud sahwi. Mereka ini berpendapat bahawa orang yang mendapatkan rakaat yang ganjil beserta imamnya wajib bersujud sahwi. Kerana dia duduk bersama imam untuk tasyahud di bukan tempatnya. Bukan tempat sujud sahwi dia. Jadi dia kata sujud wajib. Atta', Tawus, Mujahid dan Ishaq. Nawawi berkata, muafakat ulama Syafi'iyah sepakatlah menetapkan bahawa si masbuk, orang makmum yang mari lewat ni, disukai tidak bangun dari duduknya untuk menyempurnakan ketinggalan, melainkan sedang imamnya selesai dari kedua-dua salam. Dengar ni. Walaupun kita terkenal pak kita ni, lepas salat tu bangun lagi. Tapi sepakat mana dia kata ni, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang afdalnya, yang disukainya, selepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua tu, lepas tu baru bangun. Barulah bangun untuk selesaikan yang ketinggalan, rakaat tak cukup lah. Yang antara yang berpendapat demikian adalah Al-Baghawi Al-Mutawalli lah. Inilah dinaskan oleh Syafi'i dalam Mukhtasar Buati. Dalam kitab ini, dalam Mukhtasar Buati ini, Syafi'i menyatakan barang siapa didahulunya oleh imam hendaklah dia berdiri untuk menyelesaikan yang ketinggalan itu setelah imamnya selesai di kedua-dua salam. Bukannya satu salam dia terus bangun dah. Selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bangun untuk sempurnakan tak cukup rakaat tak cukup dah. Ibn Hazm berkata jika dua orang masuk ke dalam sembahyang dan mendapatkan imam di sebahagian salatnya, maka hendaklah mereka bersembahyang bersama imam itu. Setelah imam bersalam, utamalah bagi mereka itu menyempurnakan sembahyangnya dengan diimami oleh salah seorangnya. Kerana mereka diperintahkan bersama jemaah. Mazhab Hanafi Hanbali ni, Hazm Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiri ni, sembahyang ni syarat sembahyang ni, sembahyang jemaah ni. Sembahyang jemaah dah ikut. Tiba-tiba ada ramai lagi 2-3 orang. Dia seorang jadi imam ikut hak tambah rakaat tak cukup tu. Dia seorang jadi imam.
Sekiranya bukan ada nas yang membolehkan dia menyelesaikan sendiri-sendiri, pastilah tidak sah sembahyang diselesaikan sendiri-sendiri itu dah. Lepas ada dalil, pun Nabi jadi sembahyang sendiri-sendiri dah. Tapi kalau tak ada dalil, tak sah lah. Sembahyang jemaah ni bagi dia syarat sah sembahyang dia mengikut mazhab Ibn Hazm Az-Zahiri, mengikut mazhab Zahiri. Sembahyang seorang-seorang tak sah sembahyang, kena sembahyang berjemaah. Syarat sah sembahyang jemaah ni. Sulaiman At-Taimi berkata, Allah menerangkan bahawa baginda masuk bersama Ibu Sabit dan beberapa orang lain dalam masjid, sedangkan imam di ketika itu lagi bersujud. Bukan baginda, beliau tu Allah. Allah menerangkan bahawa beliau masuk bersama Ibn Sabit dan beberapa orang lain ke dalam masjid, sedangkan imam di ketika itu sedang bersujud. Maka bersujudlah sebahagian kami dan sebahagian lagi bersiap-siap untuk bersujud. Manakala imam telah menyelesaikan sembahyangnya, bangunlah Ibn Sabit menyempurnakan sembahyang dengan diikuti oleh teman-temannya itu. Demikian itu aku terangkan kepada Atta, maka beliau menjawab, demikianlah yang seharusnya dilakukannya. Jadi Ibn Sabit tu jadi dah Ibn Sabit itu guru lagi pada Allah ni. Jadi Allah dan kawan-kawan dia pakat bangun ikut Ibn Sabit ni. Ibn Sabit ni jadi ta'imih, orang lain pakai ikut dia pula. Sudah semaya ta'imih hak asal tu, bangun yang seterusnya, Ibn Sabit pula jadi ta'imih dah. Ma'mar memberitakan dari Qatadah tentang satu golongan yang masuk dalam masjid dan mendapati serakaat sahaja bersama imam. Ada Ma'mar cerita pula dari Qatadah ada satu golongan itu masuk masjid. Serakaat sahaja bersama imam yang sempat bersama imam. Maka hendaklah mereka bangun menyelesaikan rakaat yang belum mereka sempurnakan dengan diimami oleh salah seorangnya, sedangkan yang mengimami itu berdiri bersama-sama mereka dalam saf. Tak payah saf berlain lah. Satu saf pun tak apa dah. Bukan mestinya makmum tu kena duduk belakang moga ramai tapi kita perlu sini lah. Dia kata dalam satu saf dia satu orang tu jadi imam. Hak lain pakai tak turun ke rakaat ke belakang tak payah turun ke belakang, pakai ikut gitu je. Ikut hak duduk itulah hak utama dia dah. Ceritanya Ibn Sabit lah. Jadi kalau orang lain jadi siapa pun yang diutamakan biar tahulah nak ikut siapa dia. Lepas sudah tu imam tu ikut dia belakang dah. Dalam sebagian riwayat disebutkan faqdu seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Daud, kerananya terjadilah perbezaan pendapat para ulama tentang mana yang dianggap permulaan sembahyang bagi si masbuk. Apakah yang diperolehi bersama imam ataupun yang dikerjakan sendirinya. Jadi riwayat Ibn Syaibah Abu Daud tu mana permula sembahyang dah. Ikut imam tu ke bagi ataupun bagi si masbuk, apakah bersama imam atau dikerjakan oleh makmum tu sendirilah. Jika dianggap didapatkan bersama imam akhir sembahyangnya, sebagaimana akhir sembahyang bagi imam, maka disukailah dia menjaharkan qiraah pada rakaat yang dikerjakan sendiri dan membaca surah. Dan tidak lagi berkunut kerana itu awal sembahyangnya walaupun merupakan akhir sembahyang imam ni. Jadi dia sembahyang ikut imam tu rakaat akhir. Ikut imam contoh rakaat ketiga keempat. Ataupun rakaat yang kedua ikut imam ni. Jadi kalau dia rakaat yang kedua tu ikut pendapat ni, rakaat kedua ya sudahnya, rakaat pertama tak buat lagi, dia kena buat tu, dia bangun tu untuk selesaikan rakaat pertama. Gitu. Tapi kalau satu pendapat yang kata yang boleh bersama imam tu rakaat pertama makmum. Walaupun ikut rakaat kedua imam dah. Jadi dia bangun tu untuk sempurnakan rakaat kedua. Okey, sempurnakan rakaat pertama itu buat dah. Kalau dia ikut pendapat yang kata dia sempurnakan rakaatnya terakhir tu, rakaat kedua, dia bangun tu dia kena tak payah kunut dah. Kalau dia pada awal sembahyangnya, maka dia tiada membaca lagi surah dalam rakaat-rakaat dikerjakan sendiri dan membaca kunut bagi sembahyang subuhnya. Kalau rakaat ketiga empat biasanya tak baca surah. Tiba dia tersembahyang bersama imam tu tak baca surah, rakaat dia bangun nak tambah 2 rakaat lagi, kali ikut satu pendapat dia tambah rakaat 1 dan 2, jadi dia kena baca kuat dah, baca jahar sembahyang surah dan Fatihah dan surah dah. Baca jahar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua dan mengikut mazhab kita jugalah.
Iaitu tambah tu rakaat ketiga dan keempat, bukan tambah tu rakaat pertama yang kedua yang ketinggalan. Tidak lah. Jadi dia tak perlu baca jahar lah. Berkata An-Nawawi, jumhur salaf dan khalaf mengambil lafaz pertama fa'atimu. Abu Hanifah dan Malik mengambil lafaz kedua faqdu. Jadi ada riwayat sebut fa'atimu sempurnakan. Maksudnya tak cukup lagi, itu di rakaat 3-4. Abu Hanifah Malik ambil lafaz hadis ni yang kedua iaitu faqdu, maksudnya yang tertinggal, maksudnya tidak tunaikan lagi, yang tertinggal tu rakaat pertama kedua. Jadi dibangun tu tambah, bukan tambah, maksudnya dia tunaikan yang tak buat lagi faqdu. Itu beza lafaz. Hadis menyebabkan ulama berbeza ijtihad. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, dalil yang paling nyata yang menerangkan bahawa akhir sembahyang imam adalah awal sembahyang makmum ialah keharusan dia membaca tasyahud di akhir sembahyangnya. Jadi Hafiz Ibn Hajar Asqalani kata, jadi semua sembahyang dia nak beri salam, dan nak beri salam tu mesti ada tasyahud akhir. Tadi macam mana punya semaya pun mesti ada tasyahud akhir, walaupun dia tambah rakaat yang kedua, ketiga ke, ataupun nak kata faqdu setengah mana pun mesti dia tambah rakaat yang ada tasyahud dan kena bisalam lah. Nak bisalam tak ada tasyahud akhir, tak ada bisalam, kena ada tasyahud akhir. Dan ini menunjukkan ini adalah dalil yang paling jelas yang betulnya fa'atimu dan bukan faqdu, iaitu sempurnakan solat makmum yang tak cukup lagi dah. Pendapat Ibn Battal yang mengatakan bahawa tasyahud dibacanya kerana akan bersalam tidaklah kuat. Dah. Kerana nak bersalam itu baru tasyahud. Para jumhur mengumpulkan kedua-dua lafaz yang menetapkan bahawa apa yang diperolehi bersama imam itulah awal sembahyangnya. Namun demikian disukai juga dia membaca surah dan Al-Fatihah dengan sir. Dah. Ini berhati-hati dulu. Ini Nawawi begitulah dah. Kita sambung rakaat ketiga keempat dah. Sepatutnya baca surah, tapi untuk berhati-hati ataupun untuk dapat mengumpulkan dua-dua pendapat tu, baca Fatihah tapi baca surah, Fatihah dan surah tu dengan bacaan sir, bukan bacaan kuat. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bahaqi. Ini kata-kata Ali ni. Ma adrakta ma'al imamu fa awwalu salatika waqdi ma sabaqaka bihi min al-qira'ah. Apa yang engkau perolehi bersama imam itulah permulaan sembahyang engkau, dan qadakanlah bacaan yang telah mendahului engkau dah. Jadi rakaat ketiga keempat tu diikut imam, tak sempat nak baca surah lah. Imam cepat lah. Sebab tak imam baca Fatihah saja. Jadi masa dia bangun untuk rakaat ketiga keempat tu, makmum tu nak tambah 2 rakaat lagi, 3 rakaat ketiga keempat, dia baca surah dalam bila dia bangun untuk rakaat ketiga dan rakaat keempat lah. Menurut Ishaq Al-Muzani, dibaca Fatihah saja. Inilah yang seharusnya menurut qiyas. Menurut qiyas, keadaan asalnya rakaat ketiga keempat tak perlulah baca surah. Tapi riwayat Bahaqi kata saya baca surah. Inilah yang seharusnya menurut demikian Al-Hafiz Ibn Hajar sekali kata kalau ikut qiyas asalnya 3 rakaat ketiga keempat ni tak perlu dia baca surah ni. An-Nawawi berkata makna iqdi di sini ialah if'al, kerjakanlah, bukanlah diistilahkan oleh al-fiqh iaitu lawan addi, tunaikan. Dah. Jadi masuk walaupun kita ambil iqdi itu ataupun faqdi itu, iqdi itu tampung kekurangan apa buat maksudnya supaya tunaikanlah dalam waktu dah. Kerap kali perkataan qada bermakna mengerjakannya, bukan mengqadakan yang tertinggal dah. Bukan masuk qada-qada ni mesti qada yang tertinggal dah. Kadang maksudnya tunaikan sempurnakan, mengerjakanlah yang tak cukup lagi tu pun maksud jugalah. Jadi boleh tengok perbahasan mengqadakannya dalam surah As-Sajdah surah ke-1 ayat ke-12. Surah ke-1 ayat ke-12 surah Sajdah. Surah yang kedua surah Al-Baqarah ayat 102. Surah Al-Jum'ah surah ke-2 ayat 10 ni ada pergunaan kata-kata qada tapi bukan bermaksud qada yang benda yang tak buat lagi tertinggal, tapi maksudnya mengerjakannya. Jadi ada maksud yang lain faqdi ke qada ni.
Orang yang mendapatkan imam dalam rokok tiada dihitung rakaatnya. Mengingat perintah menyempurnakan apa yang diikuti iaitu wukuf, berhenti. Dan qiraat Fatihah. Ini pendapat hak kata tu lah kita bicara dia sebenarnya. Jumhur ulama'nya kalau sempat rokok bersama imam dihitung rakaatnya. Kalau tak sempat rokok bersama imam, ikut jumhur majoriti ulama' tak dapat rakaat. Tapi dia ambil Syekh Kiai Tengku Muhammad Asbisiqi ni yang ambil pendapat Abu Hurairah lah. Iaitu kalau dia tak sempat baca Fatihah, maka dia tak dapat rakaat lah. Sampai tahap tu. Itu pendapat Imam Bukhari lah. Imam Bukhari juga. Imam Bukhari ni bukan ikut mazhab Syafi'i dah, dia ada ijtihad sendiri dan dia ada fiqh dia sendiri dah. Perbahasan ketiga, hadis Nabi SAW, ma fatakum fa'atimu, dan apa yang luput dari kamu hendaklah kamu sempurnakan. Atau ma fatakum faqdu, dan apa yang luput dari kamu hendaklah kamu qadakan, selesaikan. Memberi pengertian bahawa tidak tuntut sujud sahwi atas para masbuk yang mendapatkan imam di rakaat yang ganjil. Seperti di rakaat yang ketiga pada maghrib. Nabi SAW sendiri mendapatkan imam dalam rakaat yang kedua dan duduk bertasyahud bersama imam. Beliau tidak mengerjakan sujud sahwi di akhir semayangnya. Hadis tak ada sebut. Hadis-hadis banyak pun tak ada sebut Nabi sujud sahwi dah. Hanya pendapat sahabat saja. Tidak pula menyuruh Al-Mughirah mengerjakannya dah. Sujud sahwi tak disuruh. Apalagi jika diingat bahawa sujud sahwi itu dikerjakan kerana lupa. Dia bukan kerana lupa, kerana terlewat dah. Bukan lupa. Cerita-cerita sahwi ni lupa dah. Tak kena dah sujud sahwi situ dah. Di sini tidak ada yang dilupakan. Duduk tasyahud itu bukan tempatnya. Itu dah kerana mengikuti imam. Dia duduk tasyahud tu bukan dia sengaja, bukan dia lupa, tapi dia kerana ikuti imam dah. Jadi dia terpaksa ikuti imam menyebabkan dia duduk, dan itu bukanlah kerana lupa. Jadi tak perlu sujud sahwi. Perbahasan lebih detail kita boleh tengok di kitab besar Al-Muntaqa juz 1 muka 13, Nawawi Al-Athar. Juz 3 muka 67 hingga 188, Ta'liq Muntaqa juz 1 muka 13, Majmu' Syarh Mazhab juz 3 muka 43 hingga 44. Itu kitab-kitab besar yang faham benda ni lah. Kita sama pula ke masalah 353. Hukum orang yang telah bersemayam sendiri mendapatkan imam. Dia semayang seorang, tiba-tiba ada jemaah mari. Macam mana nak putus semayang ke, nak suruh sambung gitu ke? Di hadis 172 an Muhjani bin al-Adra' radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. فحضره الصلاة فيصلي يعني ولم أصلي فقال لي ألا أصليت؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. Hadis ke-972, Mihjan Ibn Adra' radhiyallahu berkata, saya datang kepada Nabi SAW pada saat baginda dalam masjid. Lalu datanglah waktu semayang, maka Nabi SAW bersemayang sedangkan saya tidak bersemayang lah. Dia semayang dah dia tak. Maka dari itu Nabi SAW bertanya, mengapa engkau tidak bersemayang bersama? Saya menjawab, ya Rasulullah, saya telah bersemayang di rumahku, di tempatku. Sudah saya semayang yang saya datang kepada Tuhan lah. Lepas sudah semayang rumah dia ke, tempat dia ke, kapur dia, baru mari dia. Maka itu Nabi SAW bersabda, apabila engkau datang ke masjid, bersemayanglah lagi berserta jemaah dan jadikanlah dia sunat bagimu. Semaya kapur rumah ke mana, tiba-tiba sampai masjid tak semaya lagi dan dikomakkan, dia kena ikut juga lah. Tapi tak jadi wajib lah, jadi sunat lah sebab semaya dah tak ada. Hadis riwayat Ahmad ni. Di hadis 173 an Sulaiman maula Maimunah qala ataitu ala ibn Umar wa huwa al-bilbilat والقوم يصلون في المسجد فقلت ما منعك أن تصلي مع الناس قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين رواه أحمد وأبو داود والنسائي. Bukan je mari semaya salah saya faham ni. Ni hadis cerita ni bab ni. Bukan dia semaya seorang dulu lepas tu mari email semaya jemaah, bukan, tapi dia semaya seorang tu di rumah kau di masjid. Ataupun semaya jemaah tempat lain kau dah. Baru dia mari masjid tu, ataupun semai rumah seorang, tiba-tiba dia mari masjid, macam mana nak buat lah. Okay, hadis 973 ni terjemahannya, Sulaiman Maula Maimunah berkata, saya datang kepada Ibnu Umar yang pada ketika itu berada di Bilat, di suatu tempat antara masjid dengan pasar. Antara masjid dengan pasar ada tempat dipanggil Bilat. Di kali itu para jemaah sedang bersemayam di dalam masjid.
Lalu saya bertanya kepada Umar, apakah yang menghalangi Tuan bersemayam bersama-sama mereka? Bila menjawab, saya dengar Rasulullah bersabda, janganlah kamu mengerjakan satu sembahyang dalam sehari 2 kali. Al-Mu'taqad 119. Jadi, dipahami, Nabi tak suruh sembahyang 2 kali. Kalau sembahyang dah tak ada, boleh sembahyang ulang lagi. Jadi, bercanggah lah 2 hadis ni. Okay, perbahasan pertama, hadis 97 diriwayatkan oleh Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Malik dalam Muwatta', Nasa'i, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini menyatakan bahawa kita disuruh sembahyang berjemaah walaupun kita telah mengerjakan sembahyang itu sendiri-sendiri ke atau jemaah ke. Kita sampai masjid itu orang sembahyang, kita kena sembahyang juga. Hanya hal itu dikaitkan dengan jemaah yang dilaksanakan dalam masjid. Bukan jemaah tempat lain. Jemaah dalam masjid, masjid utama, takut fitnah, kena sembahyang. Seperti yang telah diterangkan dalam hadis Yazid bin Ibn Aswad. Dalam hadis itu diterangkan, kemudian kami datang ke masjid jemaah, maka sembahyanglah lagi bersama mereka. Hadis ke-973 diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, Malik, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Juga meriwayatkannya dah. Jugalah hadis 97 tak boleh sembahyang sekali lagi. Sulaiman ini ialah Sulaiman Ibn Yasar, salah seorang dari fuqaha 7 di Madinah. Jadi riwayat ini riwayat daripada Sulaiman Ibn Yasar lah. Maula Maimunah ni, hamba kepada Maimunah tu. Jadi tabi'in besar ya. Okey. Dari Sulaiman bin Yasar ni seorang dari fuqaha 7 di Madinah. Al-Bahaqi meriwayatkan hadis ini dengan menandaskan bahawa sembahyang dimasukkan itu adalah sembahyang asar. Di mana Ibnu Umar tak mau sembahyang sekali lagi dah. Hadis ini menyatakan bahawa kita tak boleh bersembahyang fardu, suatu fardu dalam satu hari 2 kali sembahyang tak boleh. Di perbahasan kedua, menurut keterangan Bahaqi, hadis Ibn Umar ini dipertanggungkan kepada beliau telah mengerjakan sembahyang asarnya juga dengan berjemaah. Bahaqi kata, Imam Ibn Umar ni sembahyang dah jemaah tempat lain. Siapa dekat dengan masjid itu, termasuk masjid lagi, dekat masjid, orang sembahyang jemaah, dia tak pergi masuk sembahyang dah. Kerana sembahyang dah jemaah. Kerana itu, bila tidak ikut jemaah lagi yang dilaksanakan di bilak itulah. Sembahyang dah di bilak, sepan masjid, tak perlu dah sembahyang lagi dah. Sebab sembahyang dah bilak tadi, di bilak tu tempat antara pasar dengan masjid tu. Ada tempat sembahyang dah, sembahyang jemaah dah situ dah. Jadi sampai masjid, tak perlu sembahyang masjid, sembahyang mula. Jadi kedaki dengan perkataan tak ada sembahyang fardu 2 kali sehari ialah tidak dikerjakan satu fardu 2 kali sehari bila kedua-duanya dianggap fardu lah. Dah. Kalau satu dianggap sunat, tak apa dah. Kalau dua-dua dianggap fardu tak boleh. Biasanya jadi dalam kitab fiqh ni sembahyang zuhur. Dia kata takut tak cukup syarat lah agak apa. Dengan pendapat-pendapat yang sangat-sangat menyusahkan, ada detail sangat nak suruh jadi sah sembahyang jemaah ni. Sehingga kan nak suruh sembahyang zuhur semula. Itu masalah. Itu hak bercanggah ni. Sebab 2 kali fardu jemaah dan fardu zuhur dah. Dan dia tidak anggap sembahyang sunat. Dia anggap fardu zuhur. Menurut Al-Khattabi, sembahyang yang kedua ini dinamakan sembahyang isar dan ikhtiar. Yang ini sembahyang dilakukan atas kemauan orang yang bersembahyang sendiri. Bukan sembahyang yang mempunyai sebab untuk diulangi. Seperti orang mendapatkan jemaah yang sedang sembahyang, maka dia sembahyang lagi bersama jemaah itu untuk perolehi fadilah jemaah. Jadi bukan nak ulang sembahyang. Dia nak suruh tambah fadilah tu boleh. Tapi kalau nak anggap fardu, nak ulang lagi fardu, tak boleh. Jadi wasfah dari merasak ke agama lah. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Talkhis Al-Habir berkata, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dari hadis Sulaiman Ibn Yasar dari Ibn Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kamu bersembahyang satu sembahyang dalam sehari 2 kali. Diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta' dari Nafi' dari Ibn Umar, bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Ibn Umar, saya bersembahyang di rumah saya, kemudian saya mendapatkan sembahyang bersama imam. Apakah saya sembahyang lagi bersama imam itu? Ibn Umar menjawab, ya. Kata tak boleh ni, Ibn Umar tu lah, anak Umar tu lah. Kata boleh. Dia sembahyang rumah seorang. Tapi masjid, dia sembahyang bersama imam boleh. Orang itu bertanya pula, yang mana yang saya jadikan fardu dari keduanya? Ibn Umar menjawab, itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Tak ada usul lah. Mana fardu ni? Sembahyang rumah ke fardu, di masjid tu fardu. Kata Bahaqi, hal ini menegaskan bahawa hadis yang diriwayatkan Sulaiman dipertanggungkan atau diterapkan pada orang yang telah mengerjakan sembahyang dengan berjemaah. Jadi di pasar tadi sembahyang dah jemaah, di masjid ni tak perlu dah sembahyang lagi jemaah sebab dia sembahyang dah jemaah tadi dah.
Gitulah tu berhakikat tu. Ibnu Abdul Bar dalam Istidhkar, berkata Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Ruhawai menetapkan bahawasanya erti janganlah kamu bersembahyang dalam sehari 2 kali ialah apabila seorang mengerjakan fardu, maka janganlah lagi mengerjakan fardu itu juga atas nama fardu lah. Sembahyang zuhur di rumah tu fardu, masjid pun fardu, tak kena lah kata. Tu Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Ruhawai kata. Adapun sembahyang lagi bersama jemaah atas nama sunat mengingatkan perintah Nabi SAW itu tidaklah dipandang mengulangi suatu fardu. Dalam sehari 2 kali, kerana yang pertama dihukumkan fardu, sedangkan yang kedua dihukumkan nafilah, dihukumkan sunat saja. Tegasnya bukan mengulangi fardu 2 kali. Gitu. Walaupun usul di fardu zuhri juga, fardu zuhri, sunat zuhri ikutlah, tapi bukan fardu lah kira dah. Nama je macam fardu, tapi sebenarnya adalah sunat kedua. Perbahasan ketiga, lahir hadis Sulaiman memberi pengertian bahawa apabila kita telah bersemayam dengan jemaah, kemudian kita dapatkan jemaah yang kedua, tidaklah diulangi lagi kerana mengulangi semayang adalah untuk memperoleh fadilah jemaah. Sedangkan kita telah memperolehnya pada dahulu dah. Pendapat yang seperti ini diriwayatkan dari As-Saidalani, Al-Ghazali dan Al-Pengarang Al-Mursyid. Jadi Imam Ghazali pun supaya dan Pengarang Al-Mursyid itu siapa dia? Wallahualam. Okay, boleh rujuk perbahasan yang lebih detail dalam kitab Muntaqad 1 muka 19, Naul Atar jilid 3 muka 88 hingga 139. Talkhis Al-Habir jilid halaman 102, Al-Mughni jilid 2 muka 7. Talkhis Al-Kabir ni. Syarh Al-Kabir jilid 2 muka 8, Al-Majmu' Syarh Mazhab jilid 4 muka 201 hingga 202. Cepat lagi ke dak? Dekat Isyak. Ada kali sekat tu dak, takut tak sempat lah, panjang pula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.